Sebelum ni Fiza tak nak. Fiza mula jauhkan diri dari ayah. Macam kalau Fiza cakap, borak, salah sikit kena marah, salah sikit kena tengking. So nak jauhkan diri dari ayah. Jadi Fiza dah sembuhkan diri kan. Dah sembuhkan apa yang, kenapa ayah buat macam tu, kenapa buat macam ni. So Fiza sendiri yang datang dekat ayah Fiza. Fiza sendiri datang kat ayah. Fiza borak-borak dengan ayah. So tiba kalau dia mood tak baik ke apa, Fiza tahu datang dari mana, punca dari mana. So dan Fiza tahu cara untuk bagi mood dia baik balik. So kira macam borak tu lancar semua. Disebabkan macam ni benda ni boleh jadi, saya bisa sembuhkan diri sendiri. Bila Fiza bagi apa yang Fiza nak semua dekat diri sendiri, benda yang Fiza nak daripada mak ayah, daripada adik-adik tu, diorang sendiri yang bagi Fiza. Mungkin sebelum ni Fiza nak pujian, cakaplah cantik apa, Fiza nak pujian daripada ayah kan, pujilah cantik apa. Dan bila kita tunggu, tak ada puji, diam je. Tapi bila Fiza puji diri sendiri, Fiza sayang diri sendiri, mula jaga penampilan, Fiza mula hormat diri sendiri, ayah Fiza masa umur Fiza 20 kan, sebelum 20 tu Fiza dengan ayah jarang-jarang borak. Kira macam sekejap-sekejap je. Sebab apa? Sebab Fiza belum faham ayah Fiza lagi. Dan kira macam Fiza nak dia daripada kena marah, kena tengking, better jauhkan diri. Tapi bila Fiza sembuhkan diri, Fiza dah kenal diri sendiri, trauma sembuhkan semua. So Fiza sendiri yang cari ayah Fiza. Fiza sendiri yang borak dengan ayah Fiza. Kira macam bila dah sembuhkan diri tu, Fiza rasa macam Fiza mak, ayah Fiza anak. So dia tiba mood tak baik ke apa, Fiza tahu punca dia datang dari mana. Itu bestnya bila sembuhkan trauma, sembuhkan diri dari dalam. Tak tunggu siapa-siapa. Tiba kalau ada orang marah ke apa, kita senang jumpa punca tau. Sebab apa? Sebab kita dalam kita dah jumpa punca. Kenapa kita macam ni? Kenapa kita nak perhatian? Kenapa kita nak macam ni? Apa yang kita nak daripada orang? Ni kita dah jumpa punca tu. So bila kita borak dengan orang, borak dengan mak ayah, adik-adik, tiba diorang mood tak baik ke apa, kita tahu punca. Kita senang jumpa. Sebab apa? Sebab diri sendiri dah sembuh. Jadi kalau diri sendiri masih belum sembuh, ada trauma, ada sakit-sakit lama tu, bila kita jumpa, bila kita borak dengan orang, okay, tiba dia marah ke apa, tu yang senam gaduh, tiba ada drama, senam gaduh. Baru cubit sikit dah melenting. Sebab apa? Sebab kita pun sakit kat dalam. Jadi bila kita sembuh dekat dalam tu, sembuh, dah tahu dah punca datang dari mana semua,